Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat ayam masak kicap menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido ayam masak kicap. Kemudian tekan start. Mula-mula sediakan ayam yang dipotong. Kemudian letakkan serbuk kunyit. Letakkan sedikit garam. Letakkan sedikit minyak untuk air fryer. Kemudian gaul sehingga sebati. Dah siap? Anda boleh goreng ayam dalam kuali atau bakar dalam air fryer. Mana-mana cara pun boleh. Masukkan bawang merah, kemudian masukkan bawang putih, masukkan halia, masukkan cili kisar, tutup dan kisar selama 10 saat, speed 5. Dah siap? Keep down guna spatula. Kemudian masukkan minyak masak. Tutup dan kisar sekali lagi selama 10 saat, speed 6. Dah siap? Keep down guna spatula. Kemudian masukkan kayu manis, masukkan bunga cengkeh, masukkan bunga lawang, masukkan buah pelaga, masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 7 minit suhu 120 reverse speed 1. Dah siap? Masukkan ayam goreng tadi. Kemudian masukkan kicap manis. Masukkan sos cili. Masukkan sos tiram. Masukkan kicap pekat. Tutup dan masak selama 13 minit suhu 120 reverse spoon. Dah siap? Masukkan sedikit air. Masukkan bawang merah yang dihiris. Masukkan sedikit garam. Tutup dan masak lagi selama 3 minit suhu 120 reverse spoon. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.